Hai korang, so nak tanya sikit, betul ke rawatan estetik ni untuk orang yang have je? Syazwan ni, so saya baca dekat thread, TikTok comments, Facebook comments, even IG comments, yang banyak orang cakap rawatan estetik ni dekat klinik estetik especially adalah untuk orang yang berduit. Betul ke? Sebenarnya rawatan estetik ni memang ada yang mahal, ada yang murah. Ada certain klinik charge a bit more, ada certain klinik charge murah sikit. Banyak faktor yang mempengaruhi kos kepada rawatan tu sendiri. Contohnya pico laser. Ada certain klinik simpan pico laser yang grade biasa, ada yang simpan pico laser grade tinggi. So of course perbezaan harga tu ada. Juga doktor yang merawat, juga pengalaman klinik yang merawat, juga if you compare dengan di spa, so dia mungkin tak simpan the same mesin yang klinik estetik simpan. Doktor di klinik estetik ni dia ada satu license, kita panggil LCP Certified Doctor. So you bila dirawat oleh seorang LCP Certified Doctor, you dirawat oleh doktor yang sangat terlatih dalam bidang tu. And of course dia tak samalah jika dirawat dengan doktor yang tidak terlatih atau jika dia dirawat oleh seorang beautician. So tak sama. All of that play a role. So tak adalah kata rawatan estetik ni mahal gila, hanya orang yang kaya T20 atau T1 je yang boleh pergi rawatan estetik. Tak. B40 pun ada, M40 pun ada, T20 pun ada, yang have pun ada, yang don't have pun ada juga. Okay. So ada macam-macam range of patient yang datang. Depends kepada jenis rawatan you buat. Kadang-kadang kita boleh cater rawatan tu based on your budget. So the misconception yang rawatan estetik ni adalah untuk golongan have je tu salah.